Adik-adik, Hai. adik-adik tahu tak hari ni buat apa? Tak tahu. Hari ni kita nak buat dalam fizikal iaitu tenggelam dan timbul. Adik-adik seronok tak? Seronok. Adik-adik, cikgu nak terangkan. Tenggelam ni barang yang berat yang berada di bawah dasar air. Kalau timbul ni pula benda yang ringan yang berada di atas dasar air. Cikgu nak terangkan satu-satu boleh? Boleh? Yang ni apa? Span. Betul. Ini Sudu. sudah apa? Sudu besi. Betul. Ini Garpu plastik. betul Intan. Ini Pembaris. betul. Yang ini Benang. ini Jauh. yang ini Pengasas mesin. betul. Yang ini Dua siling. ni Penutup. penutup. Betul. Yang ini Batu. betul. Okey, cikgu akan terangkan nanti ada juga tahu. Okey, cikgu. Ini apa? Span. Yang tenggelam ke timbul? Timbul. Betul. Tak kat mana? Kat timbul. Kita boleh tak tolong buatkan daun? Boleh? Dia tenggelam ke timbul? Timbul. Betul. Tak kat mana? Kat timbul. Pasal kita buat sudu besi. Boleh? Boleh? Dia tenggelam ke timbul? Dia tenggelam. Betul. Kat mana? Tenggelam. Sama yang T, boleh tak buat yang grafik plastik ni? Dia tenggelam ke timbul? Timbul, cikgu. Betul. Kalau pengasas pensel pula? Timbul, cikgu. Betul. Adik-adik seronok tak? Seronok. Itu sahaja aktiviti untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye. Bye. Hai adik-adik. Okey, cikgu akan buat yang ni pula. Yang ni apa? Benang. Tenggelam ke timbul? Timbul. Betul. Letak kat mana? Timbul. Yang ni? Penutup. Tenggelam ke timbul? Timbul. Kalau batu? Batu. Tenggelam. Betul. Kalau di sini pula? Tenggelam. Betul. Dah habis ni? Lepas tu, kalau daun? Timbul. Okey. Dia seronok tak? Seronok. Itu sahaja untuk aktiviti hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.